Suara tu memanggil nama aku. Bunyi dia macam ni. Hafiz, Hafiz, mari sini. Semakin aku kuat membaca Al-Quran, semakin kuat bunyi cakaran pada pintu bilik Syarul. Dia macam aku drive, gedegang. Waktu tu lah. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. Thank you pada yang dah klik video ni. Pada korang yang belum subscribe channel My, korang boleh tekan butang subscribe di bawah supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan My share selepas ini. So, pada video kali ni My akan share beberapa kisah seram yang luar biasa yang korang patut dengar. Tak kisahlah sekarang ni korang tengah makan ke, korang tengah tidur ke, korang tengah drive ke, korang kena dengar. So, tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Bayangkan, korang tinggal di sebuah pangsapuri mewah yang hampir kosong. 10 unit di satu tingkat, tapi hanya 2 sahaja yang berpenghuni. Pada mulanya, semua kelihatan normal. Tapi selepas beberapa minggu, barang-barang dalam rumah mula hilang dengan sendiri. Remote TV muncul dalam peti sejuk, kunci motor muncul dalam sarung bantal, dan setiap malam, tepat jam 3.15 pagi, akan ada bunyi 3 kali hentaman kuat dari unit kosong di sebelah rumah. Apa yang lebih menakutkan? Aku akhirnya terpaksa tinggal di rumah tu seorang diri selama 40 hari. So, ini adalah kisah 40 hari di Blok Angker. Kejadian ini berlaku pada tahun 2020 di sebuah pangsapuri mewah yang baru saja siap dibina di seberang perai Pulau Pinang. Aku berpindah ke sana bersama 3 orang rakan setugas aku, iaitu Irfan, Amar dan Syahrul. Kami tertarik untuk menyewa di situ kerana kemudahan yang disediakan memang lengkap. Ada gimnasium, ada kolam renang dan yang paling pelik, harga sewanya sangat murah untuk sebuah pangsapuri yang nampak begitu mewah. Nak dijadikan cerita, kami tinggal di tingkat 12. Namun ada satu perkara yang kami perasan sejak awal. Tingkat tu terlalu sunyi. Daripada 10 unit yang ada di tingkat tersebut, hanya unit kami sahaja yang berpenghuni. Satu lagi unit di hujung koridor didiami oleh sepasang warga emas. Selebihnya kosong, tak ada siapa-siapa. Pada mulanya, semua kelihatan normal lah. Tapi sekitar bulan Februari, perkara-perkara pelik mula berlaku. Barang-barang di rumah sering hilang dan muncul semula di tempat yang mustahil. Remote TV pernah hilang selama sehari sebelum kami jumpa semula di dalam peti sejuk beku. Tak logik kan? Kami hanya ketawa dan saling menuduh sesama sendiri dan menyangka ia sekadar gurauan bodoh. Tapi perkara tu semakin menjadi-jadi. Kunci motosikal Amar pernah hilang selama 3 hari. Dia sampai terpaksa pinjam basikal untuk pergi ke tempat kerja. Apabila akhirnya kunci tu dijumpai di dalam sarung bantal bilik aku. Keadaan terus menjadi tegang. Aku dituduh cuba untuk sabotaj Amar. Tapi aku sendiri tak tahu bagaimana kunci tu boleh berada dekat dalam bilik aku. Tak lama lepas tu, Syahrul mula mengadu yang dia susah nak tidur pada waktu malam. Setiap malam, tepat jam 3.15 pagi, dia akan terdengar
bunyi dentuman kuat dari arah unit sebelah. Bunyi tu macam orang tengah menghentam dinding dengan tukul besi. 3 kali hentaman. Dung, dung, dung. Macam tu. Kemudian sunyi semula. Masalahnya, unit sebelah tu kosong. Masih belum dijual lagi. Kami pernah cuba mengintai melalui lubang kunci tu. Dalam unit tu nampak macam gelap, berhabuk dan rasa macam sejuk sangat. Seolah-olah tempat tu dah lama tak dihuni manusia. Kemudian, pada masa tu pula negara dilanda pandemik iaitu COVID-19 lah. Apabila kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP fasa pertama, ketiga-tiga rakan rumah aku membuat keputusan untuk pulang ke kampung dan bekerja dari rumah. Aku pula tak ada pilihan. Aku bekerja sebagai jururuang di sebuah gudang logistik makanan, salah satu sektor perkhidmatan penting. Aku terpaksa tinggal dekat situ seorang diri. Nak buat macam mana? Sebelum Irfan pergi, dia sempatlah berseloroh, bergurau lah. Dia cakap, hati-hati Hafiz. Nanti dia ajak kau main sorok-sorok lagi. Time tu aku hanya tersenyum tawar. Walaupun dalam hati aku hanya Allah saja yang tahu. Malam pertama aku bersendirian dekat rumah tu lah. Time tu rasa sangat menyeksakan. Waktu aku tengah mengunci pintu grill, tiba-tiba aku terdengar bunyi tapak kaki berlari dari arah lift. Bunyi tu makin dekat. Bunyi kasut yang berat seperti orang dewasa yang memakai kasut boot. Larian tu berhenti tepat di belakang aku. Yang tu aku dah kaku dah. Perlahan-lahan aku berpaling menoleh ke belakang, tapi koridor tu kosong. Yang ada cuma lampu Kalimantan yang berkelip-kelip menerangi lorong yang sunyi. Namun, kejadian yang paling menakutkan berlaku pada minggu ketiga PKP. Petang tu, aku pulang dari kerja dalam keadaan sangat-sangat letih. Biasalah kalau dah kerja dari pagi sampai petang, letih kan? Nak dijadikan cerita, aku tertidurlah di atas sofa sekitar jam 5 petang. Kira nak dekat waktu maghrib lah. Dan tiba-tiba aku terjaga. Aku terjaga dalam keadaan yang sangat-sangat gelap. Keadaan yang dah gelap lah. Tadi aku tidur petang jam 5 masih terang kan. Lepas tu aku terjaga. Tiba-tiba aku nampak gelap. So dah malam lah. Jam menunjukkan masa tu pukul 8 malam. Aku cuba meraba mencari suis lampu. Tapi waktu tu aku baru sedar sesuatu yang sangat pelik. Yang aku bukan lagi berada dekat ruang tamu. Aku berada di dalam bilik store di hujung rumah kami. Bilik yang selama ni kami gunakan untuk menyimpan barang dan bilik yang aku hampir tak pernah masuk langsung. Lebih menakutkan, pintu bilik tu tertutup rapat dari luar. Time tu jantung aku ni dah berdegup kencang. Aku langsung tak ingat macam mana aku boleh berada dekat dalam bilik tu. Sedangkan tadi petang, aku tidur dekat sofa ruang tamu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengheret aku masuk ke dalam bilik tu waktu aku tengah tidur. Lepas kejadian tu, gangguan makin menjadi-jadi. Lampu rumah sering terpadam dengan sendiri. Setiap kali aku masuk dapur, lampu ruang tamu akan terpadam. Dan bila aku kembali ke ruang tamu, lampu dapur pula tiba-tiba terpadam. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang bermain dengan aku. Pernah sekali tu,
waktu aku tengah membasuh kopi di dapur, dan waktu tu melalui pantulan cermin tingkap, aku nampak ada seorang wanita berdiri di balkoni. Dia memakai gaun putih yang lusuh, rambutnya yang panjang mengerbang ditiup angin. Dia berdiri membelakangi aku tau. Okey, supaya korang faham dengan situasi aku waktu tu, aku berdiri depan tingkap cermin dapur aku dan belakang ada balkoni. Masa aku bancuh kopi tu, mata aku ni terpandanglah dekat tingkap depan aku ni. Dan belakang ni ada balkoni. Waktu aku tengok tingkap tu, pantulan tingkap, cermin tingkap yang sliding tu, yang sliding door tu, waktu tu lah aku nampak perempuan berdiri dekat balkoni belakang. Dan waktu tu dia berdiri membelakangi aku. Aku terus berpaling ke arah balkoni. Bila aku pusing je, aku nampak kosong. Tak ada siapa-siapa dekat balkoni belakang tu. Waktu tu pintu balkoni tu pun masih terkunci rapat. Dan sejak tu hampir setiap malam aku akan bercakap dengan Abang Sing. Abang Sing tu pengawal keselamatan pangsapuri kita orang lah. Dan aku bercakap dengan dia melalui intercom. Dia satu-satunya orang yang tahu apa yang tengah aku alami waktu tu. Kadang-kadang dia sengaja meronda ke tingkat 12 hanya untuk memastikan yang aku ni masih selamat lah. Yelah, sebab dia tahu kan aku sorang-sorang dekat unit tu. So, ada satu malam Jumaat tu pada bulan Ramadan, aku tengah membaca Al-Quran sendiri dekat ruang tamu. Tiba-tiba, aku terdengar satu suara halus dari bilik Syahrul. Ruang tamu kita orang ni tak jauh dari bilik Syahrul. Kiranya bilik Syahrul yang bilik pertama sinilah. So, suara tu memanggil nama aku. Bunyi dia macam ni. Hafiz, Hafiz, mari sini. Suaranya lembut, sangat manis, tapi nadanya panjang dan menyeramkan. Waktu tu aku menguatkan bacaan Al-Quran aku. Semakin aku kuat membaca Al-Quran, semakin kuat bunyi cakaran pada pintu bilik Syahrul. Dia macam seolah-olah sesuatu dalam bilik tu tengah marah sebab aku tak menyahut panggilannya dan sebab aku tak layan dia. Yelah, siapa nak layan kan benda tu? Dah lah kita sorang-sorang dekat dalam rumah tu. So, akhirnya PKP pun berakhir. Waktu tu kami semua berpindah keluar dari Pangsapuri tu tak lama lepas tu. Menurut seorang ustaz yang membantu kami membersihkan diri, kawasan Pangsapuri tersebut sebenarnya dibina di atas tapak lama yang mempunyai sejarah gelap. Sehingga hari ni, walaupun aku dah lama meninggalkan tempat tu, rasa takut tu masih belum hilang sepenuhnya. Setiap kali aku terdengar bunyi suis lampu dipetik atau remote TV tiba-tiba hilang, jantung aku akan berdegup laju. Sebab aku belajar satu perkara dari pengalaman tu. Kesunyian memang indah, tapi kesunyian yang sebenarnya berpenghuni adalah satu penyeksaan yang tidak semua orang mampu hadapi. Sejak kejadian tu, aku tak pernah lagi menjejakkan kaki ke Pangsapuri tersebut. Walaupun dah bertahun berlalu, perasaan takut masih ada. Kadang-kadang bila aku dengar je bunyi suis lampu dipetik atau barang dalam rumah tiba-tiba hilang, macam biasalah, aku rasa macam trauma. Sebab aku tahu benda yang macam tu bukan sekadar kebetulan. So, itu sahaja kisah yang dihantar oleh Hafiz ni tadi. So, apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah. So, kita ke next kisah pula. Bayangkan korang memandu di satu jalan gunung yang sunyi. Jam waktu tu dah hampir 12 malam. Tak ada lampu jalan, tak ada kenderaan lain. Tiba-tiba, korang nampak sehelai kain putih panjang
melintang di tengah jalan. Apabila korang brake je kenderaan korang, kereta korang tu terasa macam menghentam sesuatu yang sangat keras. Tapi bila turun je untuk periksa, tak ada apa-apa yang berlaku dekat jalan tu. Dan sejak malam tu, sesuatu mula mengikut kami pulang dari kilometer 44. Dan ini adalah kisah benar yang kami alami, iaitu tragedi kilometer 44. Kejadian ni berlaku pada tahun 2012. Waktu tu, aku dan 3 orang rakan sekuliah aku, Haris, Dani dan Zul, tengah dalam perjalanan pulang dari sebuah universiti di pantai timur menuju ke utara tanah air. Disebabkan urusan pertukaran kampus di saat-saat akhir, kami terpaksa meredah perjalanan jauh merentasi kawasan banjaran gunung untuk pulang ke kampung sebelum semester baru bermula. Kami bertolak dari Kelantan lewat petang. Menjelang jam 11 malam, kami melalui satu jalan pintas yang menghubungkan sempadan Perak dan Kedah melalui kawasan Jeniang. Orang-orang Kedah ataupun Perak tahulah kat mana kawasan Jeniang ni. So, jalan tu sangat-sangat sunyi. Tak ada lampu jalan, tak ada kenderaan lain waktu tu. Hanya bunyi enjin kereta dan angin malam yang menemani perjalanan kami pada malam tu. Waktu itulah Haris yang tengah memandu tiba-tiba memberhentikan kereta dia di tepi jalan yang sangat gelap. Kenapa berhenti? Tanya aku dari tempat duduk belakang. Aduh, aku dah tahan sangat ni. Aku nak buang air kejap. Boleh? Balas Haris. Aku terus menegur. Janganlah berhenti kat tempat gelap macam ni. Carilah stesen minyak ke apa ke. Tapi time tu Haris hanya ketawa kecil. Dia dan Dani turun dari kereta menuju ke arah semak yang tebal di tepi jalan. Time tu aku hanya memerhati je dari dalam kereta. Mereka berdua melepaskan hajat dekat situ tanpa memikirkan apa-apa. Namun sebaik saja mereka masuk semula ke dalam kereta, tiba-tiba ada satu bau hanyir yang sangat kuat memenuhi ruang kereta waktu tu. Yang peliknya, Haris dengan Dani langsung tak menyedari bau tu. Jalan yang tak berkesudahan. Kami meneruskan perjalanan seperti biasa. Tapi, lepas beberapa waktu, ada sesuatu yang pelik mula berlaku. Mengikut peta yang kami tengok, kami sepatutnya dah keluar ke jalan besar dalam masa 30 minit. Tapi, lepas sejam memandu, kami masih berada di jalan yang sama. Kami melalui pokok beringin yang sama, melintasi jambatan kecil yang sama, seolah-olah jalan tu berulang tanpa penghujung. Tiba-tiba, suhu dalam kereta pula menjadi sangat-sangat sejuk. Nak dijadikan cerita. Sejuk tu sehingga wap nafas kami mula kelihatan. Bulu roma aku dengan Zul time tu yang duduk di belakang terus meremang. Kami berdua berpandangan sesama sendiri sambil perlahan-lahan membaca ayat kursi dalam hati. Waktu tu aku perasan sesuatu pada Haris. Apa yang aku nampak pada Haris waktu tu, dia memegang steering tapi mata dia macam kosong. Aku nampak dari cermin pandang belakang lah. Mata dia ni macam kosong. Macam termenung lah. Seolah-olah dia tengah termenung jauh lah macam tu. Riz, tukar, aku drive. Kata aku dengan tegas. Time tu Haris tak membantah. Yang peliknya, sebaik je aku mengambil alih steering, aku ternampak ada satu simpang kecil di sebelah kiri jalan. Simpang yang kami langsung tak nampak pun sebelum ni. Tanpa memikir panjang, aku terus membelok masuk ke simpang tu. Tak sampai 5 minit kemudian, kami dah keluar ke jalan besar Baling ke Gerik. Secara logiknya, jarak tu sepatutnya mengambil masa hampir 40 minit. Dan lebih pelik lagi,
Zul, Haris dan Dani tiba-tiba tertidur serentak, seolah-olah dipukau. Dan ni waktu kejadian kita orang jumpa kain putih di tengah jalan. Time tu hujan renyai mula turun. Lampu kereta Proton Saga lama aku tu agak malap. Jadi aku memandu perlahan sekitar 50 km sejam. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan, kira-kira 10 meter di hadapan, aku nampak sesuatu melintang. Iaitu sehelai kain putih yang sangat panjang. Aku terus menekan brek sekuat hati. Bunyi tayar menjerit memecah kesunyian malam. Aku drive. Gedegang. Waktu itulah kereta terasa macam menghentam sesuatu yang sangat keras. Kawan-kawan aku terjaga dalam keadaan yang panik. Kami semua turun dari kereta. Kami sangka kami melanggar lembu ke ataupun babi hutan ke. Tapi bila kami turun untuk periksa, tak ada apa-apa. Tak ada bangkai, tak ada darah, tak ada kesan apa-apa pun dekat jalan tu. Hanya bahagian kereta aku yang remuk teruk waktu tu. Ni kereta aku kan, dia macam ni. Dah remuk macam tu lah. Seolah-olah merempuh tembok batu. Yang lebih pelik lagi, lampu tinggi kereta aku yang dah rosak hampir setahun tu, tiba-tiba menyala dengan sendiri. High beam tu lah, menyala dengan sendiri. Dan kali ni cahayanya sangat-sangat terang. Dan ini kejadian yang kita orang jumpa wanita dekat belakang kereta. Kami meneruskan perjalanan dengan hati yang sangat berdebar. Beberapa minit kemudian, kami berhenti sebentar di kawasan rehat Tasik Banding yang sunyi. Waktu tu, aku secara tak sengaja melihat ke arah cermin sisi kereta aku, dan apa yang aku nampak membuatkan jantung aku hampir luluh waktu tu. Di belakang kereta kami, ada seorang wanita yang berdiri tegak. Rambutnya panjang menutupi muka. Time tu dia hanya berdiri je dekat situ, berdiri statik. Merenung tepat ke arah kereta kami. Tiba-tiba, jangan keluar. Kita gerak sekarang. Aku terus kata macam tu dekat kawan-kawan aku. Tanpa membuang masa, aku terus memandu meninggalkan tempat tu. Dan ni kejadian yang kereta bergerak sendiri. Namun gangguan tu belum berakhir lagi dekat situ. Kami berhenti sekali lagi di tepi jalan berhampiran sebuah lori trailer yang rosak. Kami semua terlalu penat time tu. Yelah, balik dari jauh kan untuk balik ke kampung. Baru je kami terlelap beberapa minit, tiba-tiba Dani menjerit, "Ryan, kereta jalan sendiri." Aku tersentak dari tidur. Dan waktu itulah aku sedar sesuatu yang mustahil sedang berlaku. Kereta kami sedang bergerak laju ke hadapan. Padahal gear waktu tu berada dalam keadaan N. Brek tangan pula ditarik rapat. Yang lebih menakutkan, kaki kanan aku terasa macam ditekan oleh sesuatu yang berat atas pedal minyak. Aku menarik brek tangan berkali-kali dengan sekuat tenaga aku. Akhirnya kereta tu berhenti betul-betul di bibir gaung. Dia macam berhenti betul-betul di bibir ni. Sikit lagi nak ke gaung lah. Dan untuk pengetahuan korang, rahsia yang terbongkar. Selepas kami pulang ke kampung, gangguan tu tak berhenti. Ayah aku tiba-tiba jatuh sakit. Lebih menyeramkan lagi, ayah aku meracau dalam suara wanita yang mendayu-dayu. Suara tu seperti menuntut sesuatu yang telah dicemarkan di kawasan semak tempat kami berhenti tempoh hari. Kami akhirnya bawa ayah jumpa seorang pengamal perubatan Islam. Ustaz tu terdiam lama sebelum berkata, "Kamu ada telangga dia ya? Dia ikut kamu balik ni. Sebab kawan kamu dah kotorkan rumah dia di tepi jalan Jeniang tu." Kan tadi aku cakap, dia orang ada berhenti untuk
buang air tepi semak tu kan. Itulah puncanya. Dan menurut ustaz tersebut, entiti itu adalah roh seorang wanita yang pernah meninggal dunia akibat kemalangan ngeri di kawasan tersebut bertahun-tahun dahulu. Dan sejak kejadian tu, dia dikatakan sering mengganggu sesiapa sahaja yang melalui kawasan tu tanpa adab, yang tak beradab lah. Dan lepas kami melakukan ikhtiar perubatan Islam dan memohon maaf, barulah gangguan tu berhenti. Namun, sehingga hari ini kesan remuk pada bonet kereta aku masih kekal. Sebagai satu peringatan bahawa di jalan-jalan yang sunyi macam tu, kita mungkin bukan satu-satunya penghuni yang melalui laluan tersebut. So, itu sahaja kisah pada video kali ini. Kita jumpa di next video. Pada korang yang dah tengok sampai habis, thank you so much. Dan korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang akan Mai share selepas ini. So, bye-bye. Assalamualaikum.